أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Sihat semuanya? Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan limpah karunia-Nya, hanya dengan taufik hidayah-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita ke sebuah majlis yang disifatkan oleh baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara taman-taman syurga, baginda Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu dapati kamu sedang berjalan-jalan, kemudian kamu dapati ada taman-taman syurga, maka masuklah. Maka sahabat bertanya, apakah taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, majlis-majlis zikir mengingati Allah, majlis-majlis ilmu mempelajari ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hadirnya kita dalam majlis ini adalah hadir kita di taman-taman syurga yang pertama. Yang kedua, hadir kita di dalam majlis ini merupakan sebagai petanda Allah inginkan kebaikan kepada diri kita sendiri. Sabda baginda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah nak inginkan, Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan berikannya kefahaman dalam agama. Jadi the fact that kita dapat hadir dalam majlis ilmu fikih ini, moga-moga menjadi petanda Allah SWT redha dengan kita. Moga-moga menjadi petanda kita ini semakin dekat kepada Allah SWT. Kita mohon pada Allah SWT, Allah SWT kurniakan kita istiqamah dalam jalan ini hinggalah kehembusan nafas yang terakhir. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita mulakan majlis kita seperti biasa setiap Isnin dalam membahaskan kitab Risalatul Jami'ah. Kita terlebih dahulu kita niatkan i'tikaf, semoga diberkati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bacakan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ali baitihil mutahharin wa ashabihil muttaqin wa sadati sufiyati aina makanu wa halat arwahuhum min masyariqil ardi ila magharibiha khususan ila ruhi sultanil awliya'i was salihin al-qutbi rabbani wal arifis samadani sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa ila ruhi qutbi da'wati wal irsyad ghausil ibadi wal bilad al-habib Abdul Wahab bin Ali wal Haddad qaddasallahu sirrahul aziz wa ila ruhi sahibil kitab sayyidina al-imam al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi wa ila ruhi sahibil masjid Maulana Abu Bakar al-Malibari wa ila ruhi al-marhumah Yanda Ustaz Tukuma Fauzi bin Tukuma Jumab syai'un lillahi wa lahum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين fi afiyatin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah kami ilmu pengetahuan ya Allah. Bukakanlah kami pintu-pintu makrifat ya Allah. Tanamkanlah di
dalam hati kami benih-benih kemakrifatan ya Allah, agar tumbuh menjadi pokok-pokok dan pohon kerinduan dan kecintaan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, yang membuahkan hasil amalan yang ikhlas ya Allah. Golongkanlah kami di kalangan mereka yang makin tambah ilmu, yang makin tambah takut dan khasyah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada mereka yang makin tambah ilmu, yang makin tambah sombong dan makin tambah lalai daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kurniakanlah kami kebersamaan dan syafaat baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama dengan junjungan besar baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan limpah karunia-Nya, dengan taufik hidayah-Nya, dapatlah kita sambung kembali. Masih lagi kita dalam membahaskan bab haji kita, tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Kita dah lebih sebulan dalam kita, sejak dari musim haji lagi sampailah ke sekarang. Masih lagi belum kita menghabiskan, belum lagi kita habiskan perbahasan bab haji ini. Kerana tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kalau benar tuan-tuan kita nak bahaskan bab haji ini, memang tak cukup, tak habislah. Bermajlis-majlis pun memang tak habis. Kita cuba sedaya upaya untuk bahaskan secara mendalam pun belum lagi. Kita belum, we have not done any justice untuk betul-betul membahaskan secara mendalam. Ini apa yang termampu je tuan-tuan rahmatullahi sekalian. Yang termampu tu pun sudah cukup mendalam dah. Apa yang dituntut oleh kepada tuan-tuan rahmatullahi sekalian adalah apa yang kita pelajari setiap minggu tu wajib ulang kaji sahaja. Wajib ulang kaji. Minggu lepas apa yang telah kita pelajari, masalah-masalah yang kita dah belajar, wajib diulang kaji. Kalau tidak, dia akan jadi masalah yang baru sahaja kita belajar, tak pernah dengar, seakan-akan baru dengar sahaja. Jadi, tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kita sambung perbahasan kita sambil kita ulang kaji perbahasan minggu lepas insya-Allah taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'du. Telah berkata Tuan Pengarang, semoga Allah merahmatinya, menempatkannya di syurga Firdaus, amin ya rabbal alamin. Kewajipan-kewajipan haji. Adapun kewajipan haji adalah ihram dari miqat, selesai perbahasan. Bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya Aidil-Adha, selesai perbahasan. Bermalam mabit di Mina pada malam tasyrik, selesai perbahasan. Minggu lepas kita belajar melempar jamrah. Melempar jamrah. Dan melempar jamrah saya telah sebutkan pada tuan-tuan rahmatan Allah sekalian, bahagikan melempar jamrah kepada berapa tuan-tuan? Kepada dua bahagian. Bahagian pertama, Jamrah Aqabah sahaja. Itu waktu malam hari raya Jamrah Aqabah saja. Jadi daripada Arafah pergi Muzdalifah sampai Mina, lempar Jamrah Aqabah, dah selesai. Itu kita dah bahaskan. Nanti lepas tu ada hari Tasyrik 3 tu, ada lempar 3 jamrah. Itu perbahasan kita minggu lepas, melontar 3 jamrah. Dan insya-Allah pada hari ini, malam ini kita masuk kepada tawaf wada' dan juga nanti masuk sunnah-sunnah haji insya-Allah. Okey. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, minggu lepas kita dah bahaskan mengenai melontar jamrah. Saya tanya soalan, tuan-tuan puan sambil-sambil ingatlah. Melontar jamrah ni yang 3 hari tasyrik tu, melontar jamrah mulanya bila tuan-tuan? Bilakah mula kita dah boleh melontar jamrah? Contoh, hari ini dah masuk dah 11 hari bulan Zulhijjah. Bila waktu saya nak kena tahu ataupun bila waktu saya kena tunggu, bila dah sampai waktu tu, dah wajib, dah boleh saya melontar? Jawapan dia lepas zuhur. Rata-rata semua jawab lepas zuhur, benar. Terima kasih, jawapannya betul. Bukan lepas subuh, lepas zuhur. Mazhab Syafi'i setelah zawal. Zawal itu setelah tergelincirnya matahari. Okey, itu soalan saya yang pertama. Terima kasih atas jawapan dia. Soalan yang kedua, setelah tergelincir matahari, yang mana lebih afdal? Kita solat zuhur dahulu, baru melontar? Ataupun melontar dahulu, baru solat zuhur? Yang mana menjadi afdal? Melontar dahulu. Kerana itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tuliskan di tepi itu namanya ittiba'. Dalam bahasa Arab namanya ittiba'. Ittiba' itu dari maksudnya mengikut jejak langkah Nabi SAW bulat-bulat. Dalam haji, perlu pada ittiba'. Bukan ittiba'. Ittiba' tu yang lain. Ittiba' tu waktu kita tawaf, ittiba' itu lain tu. Ini ittiba'. Ittiba'. Ittiba' tu apa maksudnya? Mengikut jejak langkah Nabi SAW bulat-bulat. Sampaikan minggu lepas, kalau teman-teman boleh ingat, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bila buat haji itu dia naik kenderaan.
Tengah lalu sampai kat Mina ke kat mana, dia nampak ada pokok, dia pusing pokok tu sekali, lepas tu dia sambung jalan. Ulama sahabat lain tanya, ini bukan manasik ni, tapi asal kenapa kau pusing? Ini pasal waktu aku pergi dengan baginda Rasul SAW dulu, aku nampak Nabi pusing. Aku pun ikut pusing. Walaupun aku tahu ini bukan manasik, tapi kerana aku betul-betul nak ikut jejak langkah baginda Rasul SAW. Itu nama dia ittiba. Okay. Dah, soalan pertama saya dah selesai. Bila mula melontar? Lepas zawal. Yang kedua, yang afdalnya tu bila? Afdal tu betul-betul setelah tergelincir terus kita melontar dahulu kemudian solat. Yang ketiga, bilakah waktu berakhir melontar pada hari tasyrik tu? Contoh 11 hari bulan Zulhijjah, kan mulanya lepas zuhur. Dia ada waktu je sampai bila tuan-tuan? Bila? Sampai akhir. Hari itu ke, hari setelahnya ke, sampai hari akhir? Sampai hari akhir. Bila? Maghrib. Maghrib Selama mana masih 13 hari bulan Zulhijjah, selagi itu masih boleh. Sampai bila? Sampai akhir. Bila dah azan maghrib, dah masuk 14 Zulhijjah, barulah terlepas. Dah kira dah terlepas. Okey. Terima kasih atas jawapan-jawapannya. Ini melambangkan, Masya Allah, kita masih ingat lagi. Sekarang masuk kepada syarat-syaratnya. Habis. Ini bab ni yang mencabar sikit. Syarat-syarat melontar, tuan-tuan. Syarat-syarat melontar itu ada banyak sangat. Yeah. Tapi kebanyakan dia banyak common sense lah. Banyak common sense. Cuma ada beberapa perkara yang mesti kita kena faham. Syarat-syarat melontar kita ulang kaji sama-sama. Mesti mau ada tertib. Mesti mau ada tertib. Dan minggu lepas saya telah sebutkan, kita telah kongsikan, tertib ni nak kena faham konsep tertib pada 3 perkara. Tertib pada 3 perkara. Yang pertama tuan-tuan, tertib pada tempat. Ustaz, apa maksud tertib pada tempat tu? Maknanya mesti habiskan ula dulu, baru pergi ke wusta, baru pergi ke Aqabah. Itu tertib pada tempat. Okey. Siapa yang mungkin bab ni kita terlepas atau tak ingat, kita boleh catatkan, boleh ingatkan. Tertib pada tempat. Bukan hanya tertib pada tempat, tertib pada masa juga. Maksudnya kena buat 11 dulu, baru 12, baru 13. Ini kes macam mana? Kes macam contoh, saya hari pertama saya tak keluar melontar sebab mungkin panas sangat. Hari kedua, 12 pun saya tak keluar juga. Hari ke-13 tu, baru saya nak settlekan ketiga-tiga jamrah. Saya nak kena mulakan dengan tertib dulu. Bermakna buat 11 dulu. Yang buat 11 pun mesti ula dulu. Wusta dulu. Aqabah, dah habis. Patah balik. 12. Ula, wusta dan Aqabah. Menjadi sebuah kesilapan dalam mazhab Syafi'i. Saya khususkan ini mazhab Syafi'i. Mazhab lain cerita. Kalau saya ada 11, 12, 13. Saya datang terus dekat melontar. Saya pergi kat jamrah ula. Ini lontaran 11 punya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian saya ambil lagi 7. Ini 12 punya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Boleh ke tidak tuan-tuan rahmatullahi wabarakatuh? Belum. Jadi kena ada tertib pada tempat dan juga waktu. Ini. Ada orang ingatkan tertib pada tempat je. Ustaz, ula, Ustaz, Aqabah. Tapi saya boleh buat 11, 12, 13 sekarang? Nanti. Mazhab Syafi'i tak boleh macam itu. Okay? 11, habiskan 3. Patah balik. 12, habiskan 3. Patah balik. 13, habiskan 3. Okay. Dah, tertib pada tempat. Tertib pada waktu. Yang ketiga, tertib pada apa? Individu. Maksudnya saya mesti melontar, selesai lontar diri saya dahulu. Baru saya boleh lontarkan orang lain. Contoh dia macam mana? Saya melontar, ini lontaran bagi diriku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7. Pergi ke Usta, selesai. Pergi ke Aqabah, dah selesai. Baru kalau ada orang lain, member yang wakil-wakilkan saya, baru saya boleh lontarkan untuk mereka. Mesti tertib. Dia tak boleh, saya buatkan orang lain dulu. Lontaran saya belum settle. Tak boleh. Saya mesti buat untuk diri saya dahulu. Begitu. Jadi tertib ni teman, konsepnya orang senang salah faham kalau tak betul-betul susun lah. Sebenarnya obat dia senang, obat dia ilmu lah. Obatnya ilmu. Kalau ada ilmu, teman-teman sekalian, mana-mana kita pergi terpandu. Jadi kita tahu, settlekan dulu diriku. Settlekan dulu 11. Settlekan dulu 3-3. Dah habis 12, 3-3. Dah habis 13, 3-3. Macam itu. Jadi itu adalah antara syarat terpenting dalam melontar. Yang lain saya rasa semua kita dah boleh ulang kaji sendiri di rumah. Bagaimana maksudnya yang dilontar tu mestilah batu. Kemudian mesti melempar, tak boleh meletak. Itu semua common sense lah. Jadi tuan-tuan boleh ulang kaji. Boleh ulang kaji syarat-syaratnya lah insyaAllah. Okey. Selesai bab melontar jamrah.
Minggu lepas kita ada sebut tentang Ustaz, tapi macam kalau ada orang taklid dan sebagainya, mengikut pendapat dan sebagainya. Kita dah kongsikan panduannya. Taklid ini harus didasarkan dengan keperluan, teman-teman. Dia bukan main-main, dia bukan macam ikut mood lah. Hari ni aku nak taklid mazhab ni lah. Besok nak taklid mazhab sekian, tidak. Itu sebab, teman-teman, mesti ada satu sifat dalam seorang alim itu. Seorang alim itu mesti ada satu sifat. Nama sifat dia thiqah. Thiqah tu integriti dalam ilmu. Integriti dalam ilmu. Bermakna, dia mesti orang yang saya percaya dalam ilmu je. Bermakna dia takkan buat decision, dia takkan buat keputusan berdasarkan hawa nafsunya. Dia akan tengok maslahat umum para jemaah. Dia akan tengok kemaslahatan pada hari itu dan sebagainya. Kalau dia buat decision, saya tahu ini datang daripada orang yang berintegriti, maka taklid dia tu saya boleh pakai. Saya taklid tu. Orang alim betul orang alim. Yelah, syarat dia sebenarnya mufti. Syaratnya adalah mufti. Tapi bila waktu di sana tu, sekurang-kurangnya mesti orang yang alim, yang sudah belajar, kemudian ilmunya dipercayai. Contoh, seorang alim itu nampak, hari ini tidak memungkinkan kalau kita nak tunggu zawal, nak melontar hari tasyrik ke-13, kalau tunggu lepas zawal, tengah jam, ramai sangat orang tengah menunggu. Aku takut ada stampede. Ini zaman dulu Zaman sekarang apply kat tak apply tu lain cerita. Zaman dulu waktu tak ada tingkat, tuan-tuan. Satu tingkat sahaja. Kalau semua orang tunggu itu zawal, kemudian terus melontar pada waktu yang sama, boleh jadi berlaku stampede. Kalau macam gitu, boleh tak kita taklid? Kita ikut mazhab Hambali ataupun Maliki yang mengatakan melontar boleh mula lepas subuh. Boleh tak kita taklid? Berdasarkan kajian kita, berdasarkan konteks, berdasarkan keperluan, boleh taklid. Okey. Dan boleh taklid pada tahun 1990 lebih tu, adakah saya boleh apply dekat 2026? Tak semestinya. Tak semestinya. Boleh tak saya cakap, takut stampede lah tahun ni, takut stampede, jadi kita taklid ke lepas subuh. Okey, kalau macam gitu kena tengok konteksnya. Sekarang kompleks melontar jamrah dah menjadi tiga tingkat. Jam itu dah rasa macam mustahil nak berlaku jam. Jadi faktor stampede tu mungkin kurang. Jadi dah tak boleh pakai alasan tersebut. Mungkin ada faktor-faktor lain seperti cuaca panas dan sebagainya. Itu mungkin boleh termasuk dalam consideration. Tapi kena tengok juga. Itu sebab saya sebut mesti ada thiqah, integrity tu. Seorang alim tu mesti ada integrity, dia mesti kaji betul-betul. Kalau rasa tak sesuai, Ustaz, hotel kita dekat dengan kompleks melontar. Tak rasa ada keperluan untuk kita bertaklid dan sebagainya. Rasanya boleh je lepas subuh kita pergi. Ini semua cakap kalau saya tak cakap betul-betul ni kalau kita tengok kita buat pengamatan, Ustaz sebenarnya lagi senang. Sekarang hotel lebih dekat dengan kompleks Zamrah. Rasanya tak adalah keperluan untuk kita taklid. Kalau macam gitu, saya tanya tuan-tuan sendiri. Rasa-rasa perlu ke tidak untuk bertaklid? Unless ada faktor-faktor lain. Itu sebab dalam bab-bab ni rujuk pada orang alim. Rujuk pada orang-orang alim di situ. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kenapa tuan-tuan? Sebab bab nak bertaklid ni nak mengambil pendapat ni perlu kepada satu sifat. Sifat ini jarang orang bahaskan. Tuan guru kita Habib Ahmad Al-Maqdi semalam baru pesan. Sifat apa namanya? Sifat warak. Mesti ada sifat warak dalam kita nak membuat keputusan. Mesti ada warak. Kita takut kita meremeh-remehkan hukum agama. Kita takut benda tu. Ustaz, tapi kan agama ini didasarkan atas dasar kemudahan, taisir, raf'ul haraj. Agama ni kan mudah dan sebagainya. Agama memang mudah. Tapi masalah dia takut kita yang mempermudah-mudahkan dengan sikap kita. Asalkan ada dalam kitab, aku ambil yang ini lah. Asalkan ada je pendapat, aku main ambil. Agama memang mudah, Masya Allah. Allah Ta'ala dah mudahkan. Tapi takut sikap kita yang mempermudah-mudahkan. Itu sebab Imam Sufyan bin Uyainah kata kita sangat warak. Dalam nak pilih taklid, nak ambil pendapat ini pun, warak. Cek betul-betul. Boleh ke tak ni? Boleh ke? Takut kita terkeluar daripada landasan. Inilah cara ulama dahulu, Imam Haddad, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mewariskan dalam hati kita rasa sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala membendung hawa nafsu ini daripada membaharajalela dalam keputusan-keputusan yang kita buat. Semoga dikurniakan taufik dan hidayahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya beritahu terus terang kepada tuan-tuan rahmatan Allah sekalian. It is not easy to make a decision based on the knowledge that you have. You think dah ada knowledge itu senang nak buat decision? Tak.
Seorang muallim, seorang alim, seorang guru, satu hari tu dia buat lebih daripada 1,000 decision tuan-tuan sekalian. Nak pilih pendapat ni ke nak pilih ini? Itu semua pecah kepala di otaknya. Takut-takut tersalah gunakan hukum Allah. Kita takut tu je. Kerana apa? Seorang alim atau seorang mufti, dia adalah signature on behalf of Allah SWT, tuan-tuan. Bila tuan-tuan tanya soalan, bila dijawab, orang yang depan ni menjawab, dia sedang jawab jawapan Allah. Jawapan Allah tau. Dia cuma sign kan. Ini Allah punya jawapan. Tuan-tuan rasa nak main-main dengan macam gitu? Ustaz, tapi orang awam tanya soalan simple je apa? Ya, dia tanya soalan apa? Dia tak tanya soalan awak dah makan ke belum. Dia tanya soalan apa hukum Allah for this thing. Bermakna dia tengah tanya hukum Allah. You are answering on behalf of Allah. You are signing on behalf of Allah. Oh, boleh main-main ke bab ni? Boleh mempermudah-mudah? Oh, tak boleh. Itu sebab perlu wara. Seram tuan-tuan Seram. Seram. Kalau tak, saya pun tak berani tuan-tuan nak ni. Tapi kalau tak kerana perintah tok-tok guru, kita takkan tak rasa seram lah untuk kita mengajar. Ya, saya ada soalan. Yes. Wara' means to be cautious. Wara' tu bermakna, wara' tu maksud dia berjaga. Wara' selalu kita faham the concept of wara' dalam makanan, minuman kan. Tak semestinya. Wara' is to be cautious even in the ilmu that you belajar, ilmu yang you dah belajar, tak semua you terus sampaikan. You tahu ada 10 pendapat, tapi sesuai tak 10 pendapat saya hidangkan pada hidangan awam? Tak sesuai. Kalau saya nak macam gini, saya kasih example. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, one day Imam Ibnu Abbas tengah duduk. Tiba-tiba ada satu pemuda datang. A youngster datang dalam keadaan marah. Kat tangan dia ada pisau. Dia kata kat Ibnu Abbas, halil qatili taubah. Dia cakap, orang yang bunuh ni dapat taubat tak daripada Allah SWT? Okay. If that youngster tanya kepada Tuan Haji macam mana? If you want to answer macam mana cara you nak jawab? Of course kan ada taubah kan? Tapi Imam Ibnu Abbas jawab apa? Kau nak bunuh? Lil qatili taubah? La. Orang yang membunuh tak dapat taubat daripada Allah SWT. Anak-anak murid Imam Ibnu Abbas semua terkejut. Bila youngster tu datang dengan pisau dengan keadaan marah, dia kata orang membunuh ni dapat taubat tak? Imam Ibn Abbas kata tak dapat. And then after 5 minutes, ada orang lain, another youngster came dalam keadaan menangis. Orang yang dah membunuh ni dapat tak taubat? Dalam keadaan remorse tu, in the state of remorse, dia dalam keadaan menyesal. Dia tanya Ibn Abbas, orang yang membunuh ni dapat tak taubat daripada Allah? Ibn Abbas kata, dapat taubat daripada Allah. How can Imam Ibn Abbas answer two answers in two different setting kan? Padahal dia punya issue is the same. Orang yang membunuh dapat taubat ke tidak? Jadi Tawus, anak murid Ibn Abbas pelik. Dia kata, wahai Tok Guru, tadi orang pertama datang kau cakap tak ada taubat. Orang kedua cakap datang ada taubat. Nampak macam inconsistent dalam jawapan. Ibn Abbas kata ini bukan inconsistency dalam jawapan. Yang tadi datang dia belum bunuh, dia nak bunuh orang. Kalau aku kata ada taubat, dia akan proceed untuk membunuh, one life will be lost. Ini maqasid syariah, tujuan syariat untuk menjaga nyawa. Oleh itu aku jawab dengan jawapan yang menggerunkan dia supaya dia tak membunuh orang. Macam like that. As for the second one, the second youngster, dia datang dalam keadaan menyesal. Dia dah membunuh dah. Jadi saya jawab dia dengan jawapan yang benar. Ya, memang selagi mana kau tak syirik kat Allah, kau dapat pengampunan daripada Allah. Ini apa kita belajar? What can we learn from this case study? Wisdom wara' dan juga wisdom. Kalau you rasa you nak kena jawab everything terus as it is, nanti tujuan-tujuan syariat tak dapat dijaga macam itu. So semua based on context, based on situation jugalah. My point is, orang alim ada integrity, dia tahu bagaimana dia nak go about lah macam itu. Allah Taala alam. Jawab tak soalan dia? InsyaAllah lah. Angkat dah. Okey. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pokoknya apa-apa yang kita pelajari dalam fikih ini, kita mohon Allah SWT kurniakan sekali sifat wara', kurniakan lagi sifat rusyud. Semoga Allah SWT bukakan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, dengan itu selesai perbahasan kita mengenai melontar. Berkenaan melontarnya selesai. Sekarang masuk kepada kewajipan haji yang terakhir. Dan kewajipan yang terakhir ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada persoalan. Di sini meletakkan tawaf wada'. Jadi tawaf wada' ini antara kewajipan yang terakhir. Soalan pertama, saya tanya, saya rasa kita pernah bahaskan. Tawaf wada' ini manasik haji ataupun bukan manasik haji? Bukan manasik haji, tapi dia wajib. Jawapan dia,
ulama berselisih faham. Dalam mazhab Syafi'i, ulama berselisih faham. Yang Tuan Muhammad jawab, ya, itu pendapat paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang muktamad mengatakan tawaf wada' bukan manasik haji. Jadi kita tuliskan, pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Muktamad tu apa? Yang menjadi pegangan. The default ruling lah in mazhab Syafi'i, the strongest opinion in mazhab Syafi'i. Wa tawaful wada' laisa min manasikil hajj. Dia bukan manasik haji. Dia panggil wajib mustaqil. Dalam bahasa Arab, wajib mustaqil maknanya apa? Kewajipan yang tersendiri. Okey, kita tuliskan. Tawaf wada' diwajibkan atas sesiapa sahaja yang ingin meninggalkan Makkah 2 marhalah. Saya akan ulangi sekali lagi. Tawaf wada' diwajibkan bagi sesiapa sahaja yang ingin meninggalkan Makkah 2 marhalah atau ingin pulang ke tempat kediamannya. Itu je. Itu je. Bermakna awak haji ke tak haji, awak umrah ke tak umrah, awak kalau datang ziarah sahaja just untuk tawaf dan sebagainya contoh, awak nak keluar, nak pulang ke rumah, awak wajib tawaf wada'. So it is not just exclusive for those who do haji or those who do umrah. Even for those who's doing visiting also dah dikira sebagai wajib tawaf wada'. Jadi kena faham tau, konsep tawaf wada' ni wajib untuk semua yang ingin meninggalkan Mekah 2 marhalah atau ingin balik kepada tempat tinggalnya. Dah begitu. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tu soalan pertama. Adakah tawaf wada' itu manasik haji ataupun tidak? Okey. Soalan yang kedua. Kalaulah tawaf wada' itu bukan manasik haji, dia adalah wajib tersendiri, perlu tak saya niat lagi untuk tawaf wada' tu? Macam mana tuan-tuan? Kan faham tak? Kalau it is not part of haji, if it is not part of manasik haji, means I have to do new intention lah. Mesti niat yang baru ke tak? Itu soalan dia. Ustaz Habib, macam mana saya tawaf wada', saya main tawaf je, saya dah tak niat lagi dah, saya dah terus. Macam mana tuan-tuan rahmatullahi sekalian? Kita catatkan jawapan dia. Okay. Tawaf wada' dalam mazhab Syafi'i, imam ada perbezaan, Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama sebut dah tak payah niat dah. Sebab apa? Walaupun tawaf wada' bukan manasik haji, tetapi dia tawaf wada' ini bersifat menyusul. Bermakna dah termasuk dah dalam niat awal manasik haji. Waktu awak berihram tu, sahaja aku menaikkan haji, berihramku dengannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Awak dah buat wukuf di Arafah, dah buat Muzdalifah, dah habis tawaf ifadah, nak balik buat tawaf wada', kalau tak niat pun tak apa. Sebab apa? Menyusul. Walaupun dia wajib tersendiri, tapi dia menyusul. Menyusul tu apa? Sifat dia dah follow dah. Jadi tak payah niat. Jadi mengikut pendapat Imam Ramli, Imam Ramli. Kalau saya silap betulkan, Imam Ramli ke Ibn Hajar, double check kan. Antara 2, Imam Ibn Hajar ataupun Ramli mengatakan dah tak payah niat dah, sudah dikira sebagai menyusul. Dengan ini, tuan-tuan rahmatullahi sekalian, para jemaah jangan risau mengenai haji kita yang dahulu, yang mana waktu haji tu kita dah habis, kita buat tawaf wada'. Ustaz, saya tak ingat pun tawaf wada' tu aku niat ke tak, aku pun dah tak ingat dah. Selamat, tak ada masalah. Selamat, tak ada masalah. Pendapat yang kedua yang mengatakan mesti niat, sebab apa? Sebab dia bukan manasik haji, maka perlu kepada niat yang baru. Okay? Tapi dalam bab ni, kita sebut pada jemaah-jemaah kita, senang saja ambil pendapat yang pertama sahaja. Tawaf wada' kalau tak niat, dah termasuk dah. Tapi kalau nak save, ada orang was-was tuan-tuan. Ustaz, I need to niat, kalau tak saya was-was. Dah, niatlah. Mesti niatlah sahaja aku tawaf wada' kerana Allah SWT. Ya. Sama juga macam umrah. Jadi orang yang buat umrah macam mana? Bila buat umrah dah selesai, dia nak balik kan, dia buat tawaf wada'. Jadi tawaf wada' tu mesti niat ke tidak? Sama juga 2 pendapat. Ada yang ulama mengatakan dia wajib yang menyusul dengan umrah, so no problem. Tapi all in all, nak selamat, kita sebelum tawaf tu kita niatlah, supaya selamat. Reverse question. Mereka pergi haji dan umrah. Kemudian dah habis, semua forgot to do kan. Mereka terlupa untuk melakukan tawaf wada'. Okey. Hukum dia begini, wallahu subhanahu wa taala alam.
Dia wajib dam sekiranya tinggal dengan sengaja. Dia kena bayar dam, bayar punishment, ada dam. Dam tu sembelih kambing. Only if he meets this set of conditions lah. Number one, mesti sengaja. Intentionally you tinggalkan. Number two, you mesti tahu yang memang tawaf wada wajib tapi you tak buat. And satu, kemudian yang kedua tadi mesti intentional. Yang ketiga, mesti ada keuzuran. If these three conditions are met, then tak ada punishment for you. Tak payah bayar dam. So untuk orang yang dah buat haji dan umrah, tiba-tiba terlupa nak buat tawaf wada. Dah tengah pack terus terlupa. Jadi terlupa ini, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah, dia perlu tidak menjadi dosa. Okay. Mengenai kewajipan dam, saya akan rujuk, I will refer one more time. Yang itu saya tak ingat, insya-Allah. Di sini disebutkan dekat sini. Yang menjadi keuzuran bagi tawaful wada adalah orang yang haid. Orang yang haid itu memang menjadi keuzuran. Tak perlu untuk tawaf wada. Okey. Kemudian orang yang nifas juga dikira sebagai ma'zur, dia dimaafkan. Ataupun orang yang ada nanah, nanah tu apa? Ada injury yang nanah yellow coloured punya liquid. Okay? Itu semua orang adalah orang ma'zur. Ataupun orang yang takut daripada orang zalim dan sebagainya. Jadi ini semua teman rahmatan Allah sekalian, ini semua merupakan syarat-syarat seorang tawaf wada itu tidak wajib bagi seseorang itu. Okey. Antaranya termasuk juga kalau orang itu terlupa. Kalau terlupa tidak menjadi dosa. Adapun do we need to bayar dam kalau terlupa tawaf wada? Saya tak ingat. Wallahu taala alam. I will refer boleh refer one more, saya akan rujuk sekali. Soalan dia begini. Kalau terlupa tawaf wada memang tak berdosa. Memang tak berdosa. Kalau terlupa tawaf wada memang tak berdosa. Tapi kena bayar dam ke tidak? Saya tak ingat. Sekarang ni saya tak ingat. Okay? We will try to refer insya-Allah. Okay. Yes. Yes, for those who wajib buat tawaf wada. Sebab tawaf wada itu wajib bagi sesiapa yang ingin meninggalkan Mekah. Walaupun you tak buat umrah, walaupun you tak buat haji, you just for business, the fact that you are leaving Mekah, itu dah dikira wajib tawaf wada bagi semua orang. That's why tawaf wada is an independent obligation for those who wants to leave Mekah. It is not a manasik yang attached to haji dengan umrah. No, it is an independent punya obligation. Untuk siapa-siapa sahaja yang ingin meninggalkan Mekah itu wajib. Begitu Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Okey. Jadi teman-teman rahmati Allah sekalian, ini tawaf bab tawaf wada lah. Tawaf wada. Syarat-syarat tawaf wada, mari kita catatkan mana yang termampu insya-Allah. Tawaf wada ni la budda an yakuna ba'dal faragh min jami' nusuk. Tawaf wada mesti adalah ibadah yang terakhir sebelum kita pergi. Dia mesti jadi yang terakhir. Manasik yang terakhir. Itu adalah tawaf wada. Hadis baginda Nabi SAW, umiran nas an yakuna akhir ahdihim bil baiti at-tawaf. Manusia atau umat Nabi SAW itu diperintahkan untuk menjadikan perkara terakhir sebelum dia keluar adalah tawaf. Iaitu tawaful wada. Kecuali diringankan bagi wanita yang haid. Okey, ini ada perbahasan banyak perbahasan. Saya pun tak pasti kita dapat habiskan semua ataupun tidak. Okey, begini tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Yang pertama, okey, umiran nas an yakuna akhir ahdihim bil bait. Dia mesti perkara yang terakhir dilakukan. Okey, waktu kita buat manasik dah habis semua, the last one will be tawaful wada. Okey. Bermakna la budda alla yamkutha ba'da tawafil wada. Lepas tawaf wada dah tak boleh stay lagi. Dia dah tak boleh stay. Maksud tak boleh stay, tak boleh kekal, dia mesti sudah sekurang-kurangnya sibuk mempersiapkan diri untuk berangkat. Okey, saya sebutkan, tuan-tuan dan puan catatkan. Bermakna tuan-tuan dan puan, setelah tawaf wada, saya tanya soalan, tuan-tuan dan puan cuba jawab.
boleh tak saya solat 2 rakaat tawaf wada'? Boleh tak? Saya dah habis tawaf wada' kan? Kan tadi disebutkan perintahnya adalah the last thing that we do is tawaful wada'. Tapi Ustaz, lepas tawaf kan ada solat sunat 2 rakaat. Boleh tak saya solat 2 rakaat sunnah? Jawapan dia boleh. Okey, so bermakna solat sunat 2 rakaat tawaf tak termasuk dalam perkara yang menjejaskan tawaf wada'. Saya mohon perkara ini dicatatkan ataupun dihafalkan. Sebab ini checklist. Ada orang rasa macam, Ustaz saya tak boleh buat ni, tak boleh buat ni. Sebab apa? Kata tawaf wada' is the last. Memangnya tak boleh ibadah lain? Nanti dulu. Ini ibadah yang bersangkut paut dengan tawaf wada' masih boleh dilakukan. Okey, kita catatkan. Yang pertama, 2 rakaat tawaf wada' masih lagi boleh. Okey. Ustaz, lepas 2 rakaat tawaf ni, saya nak berdoa kepada Allah SWT. Tapi Ustaz kata dah tak boleh stay, saya kena balik cepat. Tidak. Doa lepas sunat tawaf itu tak termasuk dalam perkara yang menjejaskan tawaf wada' kita. Bermakna, boleh lagi duduk untuk berdoa. Okey. Dah berapa tuan-tuan? Dah 2 Ketiga, boleh tak saya pergi kat multazam? Multazam kat mana tu? Multazam tu di antara Hajar Aswad dan juga pintu Kaabah. Boleh tak saya pergi kat multazam untuk berdoa? Mohon pada Allah, ya Allah kurniakanlah jodoh bagi anakku, ya Allah, ya Allah. Boleh tak? Masih lagi boleh. Dah berapa tuan-tuan? Dah 3. Okey. 2 rakaat tawaf masih boleh lepas tawaf wada'. Doa lepas 2 rakaat tu masih boleh. Doa di multazam boleh. Ustaz, boleh tak lepas tu saya pergi belakang, saya minum air zam-zam, kemudian saya berdoa? Masih lagi boleh. Dah 4 dah. Okey, dah 4. Ustaz, saya pulang ke hotel, Ustaz. Waktu saya pulang itu untuk ikat luggage saya, syaddu rahlihi. Ini dikiaskan dengan semua urusan-urusan penerbangan, urusan-urusan keberangkatan. Termasuk apa? Termasuk makan sebentar. Termasuk minum sebentar, termasuk tunggu bas. Ustaz, tapi kalau tunggu bas tertidur, orang travel agency sebut tunggu dekat bilik. Nanti bas pukul 2. Jadi kita tuan-tuan rahmatan sekalian, kita dah tak ada niat nak iqamah lagi, dah tak ada niat nak menetap. Tapi Ustaz, kalau saya duduk dekat atas katil, saya terlelap. Boleh ke tidak? Masih lagi dimaafkan. Itu pun ada pendapat yang mengatakan tak boleh. Tapi kena hati-hatilah, hati-hati. Jangan baring, buka selimut dan dah gitu dah ada niat nak menetap balik dah. Walaupun ada fatwa Darul Ifta mengatakan boleh walaupun kau tertidur masih boleh. Sebab apa? Awak sedang niat tunggu bas. Maksudnya apa? You are already started tau. You dah start keberangkatan pulang. Dengan menunggunya awak bas tu tak kira awak dah ready untuk safar dah. Okey? Jadi saya ulang sekali lagi saya ulang sekali jadi supaya tak terhilang. 2 rakaat tawaf boleh. Doa lepas 2 rakaat tawaf boleh. Doa di multazam boleh. Kemudian minum air zam-zam boleh. Yang kelima, di hotel itu kemas luggage, makan sekejap, minum sekejap sambil tunggu, itu semua boleh, tak ada masalah. Okey. Yang tak boleh tu, Ustaz, beli-beli barang boleh tak? Beli-beli barang macam mana? Shopping. Shopping tu dia ada dia punya perbahasan dia lah. Kalaulah kita hanya beli sekadar untuk perjalanan, itu dah dikira sebagai persiapan perjalanan, itu boleh. Tapi kalau Ustaz, saya nak beli shopping souvenir, saya shopping itu, itu dah menjejas kewadaan kita, gitu dah menjejas tawaf wada' tu. Dan shopping, benar relax dan sebagainya, itu dah menjejas tawaf wada'. Okey, dah berapa? Dah 6. Okey. Dah 6. Yang ketujuh, Ustaz, saya lepas dah buat ni semua, saya waktu nak keluar, terus dah qamat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Macam mana tu? Dah qamat, boleh tak saya join jemaah? Saya tanya tuan-tuan rahmatan sekalian, boleh tak? Macam mana? Jemaah pun termasuk juga dalam perkara yang tidak menjejas, masih boleh. Masih boleh lagi. Dalam mazhab Syafi'i masih lagi boleh. Solat, tapi syaratnya apa? Waktu kita dah habis tawaf tu, qamat terus. Waktu habis tawaf tu, terus qamat. Dia lain kalau saya dah balik hotel, lepas tu azan, lepas tu qamat, saya turun balik join. Itu baru menjejas. Itu baru menjejas tawaf wada' saya. Tapi contoh, saya baru habis tawaf itu, terus dah qamat. Macam mana ni? Aku nak keluarkan langgar arus. Aku terpaksa join. Okey, kalau terpaksa join, itu dah tak ada masalah. Lagi-lagi jemaah yang contoh, kalau pergi tawaf wada' waktu sebelum subuh. Jadi bila dah habis tu terus dah azan subuh. Macam mana? Join sekali. Yang menjejas bila awak dah habis tawaf, awak naik
dekat hotel sambil tunggu bas, tiba-tiba azan, qomat, awak turun balik. Itu memang dah menjejas tawaf wada awak. Awak mesti ulang balik tawaf wada. Okey. Dan juga tuan-tuan rahmat, yes. What to do? Yes. It's not that you can't go back down again. You can go back down again. Kalau you nak turun bawah, you dah habis tawaf wada kan? You naik balik hotel. Kemudian azan and qomat. You nak solat kan dekat Masjid Haram kan? You turun, you solat kan? Means dah jejas your tawaf wada, you have to do tawaf wada again. So the issue is how you plan your tawaf wada is very crucial. If you know keberangkatan lepas Zuhur, and then tak ada isu kalau you nak tawaf waktu duha, panas pun okey, masih boleh tahan dan sebagainya. Then you plan tawaf wada you lepas duha, something like that. Kalau you tahu keberangkatan you lagi lambat petang, and then subuh-subuh tu you nak buat tawaf wada, then you kena busy yourself with preparation for safar, kan kadang-kadang leceh. Kadang-kadang kita tengok package juga, kadang-kadang kena ikut group, kena ikut travel agent dan sebagainya. But it is up to our wisdom lah. Bila kita nak tawaf wada, itu paling important. Kalau you tanya myself personally, lain. Dengan group lain, individual lain. Kalau dengan group nak kena bawa, jaga kemaslahatan ramai, kadang-kadang kita perlu buat tawaf wada early. Kalau kita seorang, kita boleh buat tawaf wada lambat pun tak ada masalah. So, yourself, I perceive as kalau sendirilah kan. Then you plan your tawaf wada towards dan nak dekat keberangkatan. Begitu. Wallahu Subhanahu wa ta'ala alam. Ada lagi waktu untuk sebelum Isyak? Isyak kita ada lagi waktu kan, dalam 5 minit. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bermakna ini semua tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Okey. Fa in makatha ziyadatan ala dhalik walau nasiyan au jahilan au mukrahan. Barang siapa yang kekal lebih daripada kadar tersebut, bermakna dia dah lepas tawaf wada, dia tidak menyibukkan dirinya dalam persiapan untuk pulang dan sebagainya. Contoh flight dia besok sebenarnya. Naik bas nak pergi train Jeddah tu semua cerita besok. Dia pergi tawaf wada hari ini. Habis dia dah terstay lebih dah. Itu bermakna tawaf wada dia tak kira, dia mesti ulang lagi. Okey. Walau nasian au jahil, walaupun dia terlupa tuan-tuan. Walaupun terlupa. Yes, walaupun terlupa, dia mesti ulang balik. Dia mesti alamak terstay lama lah lebih daripada yang perlu. Kena ulang balik tawaf wada. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Okey. Your question about yang tadi tu kan, kalau terlupa tawaf wada ni, insya-Allah kita bacakan. Al-Imam Al-Qurdi, Syekh Al-Qurdi. Saya mohon sangat-sangat ini dicatatkan. Imam Qurdi sebutkan dalam Hawashi Madani. Orang yang tertinggal tawaf wada tanpa uzur terbahagi pada 3. Pertama, tak ada dosa dan juga tak perlu bayar dam. Okey, tak ada dosa, tak perlu bayar dam. Yang kedua, dia berdosa tapi tak bayar dam. Dan yang ketiga, perlu bayar dam dan juga ada dosanya. Okey, ini macam-macam Ini pening kepala. Balik nak kena susun balik pelan-pelan insya-Allah. Kita mulakan dahulu untuk orang yang alaihil ithim waladam. Dia berdosa tapi tak perlu dam. Okey. Fi man taraka idza tarakahu amidan aliman wa qad lazimahu bighairi azmin 'ala al-'aud thumma 'ada qabla wusulihi lima yastaqir bihi dam fal 'audu muskitun lid-dam lal ithim. Orang yang tinggalkan tawaf wada secara sengaja. Dia tahu dia sengaja tinggalkan. Waqad lazimahu bighairi azmin 'ala al-'aud. Lepas tu tuan-tuan rahmatan sekalian, dia keluar daripada Mekah dalam keadaan dia tahu dia kena tawaf wada, dia tak tawaf wada. Dia tahu kat tawaf wada tu wajib, dia tak tawaf wada, dia terus tinggalkan. Kemudian dia patah balik, dia buat tawaf wada. Untuk orang yang buat macam gini, tak payah bayar dam, tapi dia berdosa. Kenapa berdosa? Tuan-tuan rasa kenapa dia berdosa? Sebab dia tergamak keluar Mekah tu dalam keadaan kau tak nak tawaf wada. Kerana tergamaknya kau tu, hukum dia berdosa. Tapi tak payah bayar dam. Boleh faham? Okey, ini situasi pertama. Saya rasa ni situasi ni very simple. Moga-moga tak pernah berlaku lah, tak akan berlaku. Mana ada orang tergamak macam gitu kan? Jadi untuk orang yang keluar dalam keadaan sengaja, dia tahu dia adalah tawaf wada tu wajib, tapi dia kemudian dia patah balik, dia buat tawaf wada, terus baru dia pulang. Untuk orang-orang macam gini,
tak payah bayar dam, cuma dia berdosa. Okey. Sekarang kita masuk orang yang tak ada dam, tak ada dosa. Tak ada dam, tak ada dosa. Ini untuk orang fi tarkil masnun minhu wa fi man baqiya alaihi syai'un min arkadin nusuk wa fi man kharaja min umrah Makkah li hajah thumma tara'a lahu safar. Orang yang keluar Mekah, orang yang keluar Mekah tak ada niat nak pulang, tuan-tuan. Tak ada niat nak pulang. No intention to go back. No intention to go back. Bermakna dia keluar, Ustaz, I just want to go to Jeddah sekejap je, Ustaz. Sekali sampai ke Jeddah, alamak Ustaz, I dapat news, I need to go back to Singapore. Yang flight terus dah kena book flight dia sebab terus kena balik. Bermakna dia dah pergi Jeddah tu dalam keadaan dia nak kembali kan, betul tak? Tapi tiba-tiba sampai Jeddah terus dah kena balik Singapore. Untuk orang-orang macam gitu, tawaf wada' dia tak payah bayar dam, dia tak berdosa kalau tertinggal. Begitu, okey? Dah, itu sahaja. Okey. Ataupun orang yang pulang dalam keadaan dia belum habis manasik haji. Orang pulang dalam keadaan belum habis manasik haji, tak perlu tawaf wada', dia tak payah dam dan juga tak payah tak berdosa. Macam mana tuan-tuan? Boleh imagine tak? Boleh bayangkan tak orang pulang dalam keadaan belum habis manasik haji? Boleh bayangkan? Boleh bayangkanlah macam mana Ada tak contoh? Manasik dia belum habis, kemudian dia kena pulang. Ada orang lepas wukuf di Arafah, lama terus kena balik. Dia kena balik. Habis dia belum buat tawaf. Dia belum buat tawaf ifadah, belum buat syafaat haji. Untuk orang-orang macam gini, tak perlu tawaf wada'. Pasal belum habis manasik. Okey. Yang ketiga, ma yalzamu bi tarkihil itsm wad dam fi ghairi ma dzukira minas suwar. Selain daripada itu, kalau terlupa tawaf wada' mesti bayar dam. So for your question, Tuan Haji, mesti bayar dam. Kalau orang terlupa buat tawaf wada', dia tak berdosa, tapi mesti bayar dam. Dam tu adalah kambing yang dia kena bayar sebab tertinggal, sebab tertinggal tawaf wada'. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya rasa perkara ini perlu diperincikan lebih, kemudian disusunkan betul-betul. Kemudian insya-Allah minggu depan kita akan dapatkan mind map lah yang lebih menyeluruh. Apakah pembahagian-pembahagian untuk orang yang meninggalkan tawaf wada' ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya mohon maaf sekiranya kekurangan dalam membahaskan bab ini. InsyaAllah mana-mana soalan-soalan yang belum terjawab, insyaAllah kita akan bahaskan pada minggu depan insyaAllah ta'ala. Kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang dipelajari ini, Allah subhanahu wa ta'ala membuahkan keberkatan. Allah SWT menjadikan dia ilmu yang semat di dalam hati, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya minta izin mohon mundur diri dahulu. Sesiapa yang ada kesempatan Jumaat ini di Masjid Abdul Razak, sesi keempat dalam pengajian bulanan Tauhid, dijemput hadir insya-Allah. Dan juga kita akan buka kursus penuntut ilmu, adab-adab penuntut ilmu di Masjid Abdul Alim Siddiq Sabtu nanti bulan Ogos. Boleh lihat pada Facebooknya insya-Allah taala atas elan-elannya insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.